Hai guys, inilah part 3 video dekat Uzbekistan, dekat Tashkent. Let's go. Kita jalan-jalan dulu. Lepas tu kita sampailah ke Chosu Bazaar. Kat sini banyak tempat beli. Ada strawberry merah-merah macam ni, ada roti yang gebu dan comel, dan kita pula ada beli samsa. Samsa ni macam curry puff dengan bawang lah kan. Tapi item ni yang paling saya nikmati kalau datang kat sini. Kat sini inilah plov, makanan tradisional orang Uzbekistan. Dia buat su, lepas tu dia su sekali lagi. Dia ambil sedikit karot, sedikit sayur, dia letak atas nasi dia. So dia kutip minyak sikit sebab nak bagi dia nasi dia lagi sedap kan. Dan next dia akan cincang daging kambing dengan daging kuda. Ya, daging kuda. Dan dia letak dalam pinggan, dan kita bolehlah makan dengan minum teh sekali. Sambil makan tu kita nikmatilah kehidupan orang Tashkent dekat Uzbekistan. Dah macam balik ke zaman-zaman dulu kan. Lepas makan, kita orang pergi ke Hazrati Imam. Inilah tempat wajib kena datang kalau datang ke Tashkent. Dan punyalah cantik dalam bangunan dia, dengan kapet biru dengan siling melambangkan ciri-ciri budaya Uzbekistan. Dan itulah dia daripada saya dekat Tashkent. Jumpa lagi kat next video. Bye.